So both party sekarang dia cakap diorang mengangkat adat. Adakah itu taktik untuk diorang meraih undi? Okey. Boleh Tuan Isham ulaskan? Wah, soalan Gen Z sekarang ni pandai-pandai politik. Sebab itulah saya ingat saya sokong undi 18. Sebab undi 18 tengok Cik Karil, orang-orang muda tengok soalan dia macam ni kan. Sebab kalau politik ni kita boleh kata like diorang tak boleh lari daripada manipulate. Betul tak? Betul. So before PRN dia cakap macam ni. Okey. After tu kita tak tahu. Lah ni. Lepas tu manifesto tak tunai. Okey. Janji PTPTN. Okey. Untuk jawab soalan awak tu, it's very good question. Of course, saya rasa sudah tentu dia akan memberi kesan yang besar. Saya ingat di Negeri Sembilan, inilah isu dia. Dan sebab itu saya ingat Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun dia tak bagi kita sebut pasal isu ni. Mungkin isu ni adalah disadvantage pada dia. Saya nampak. Sebenarnya isu ini tak semestinya dibincangkan dari aspek 3R. Sebab kita bukan cerita pasal Yang di-Pertuan. Tak ada kena-mengena pun. Kita tak sentuh itu, kita rakyat Marhain ni cerita pasal kita-kita je. In fact, Datuk Jalal pun saya tengok itu. Dia persoal Amin. Dia bukan persoal Yang di-Pertuan, bukan. So, apa yang Datuk Jalal cakap adalah dia tak bersetuju dengan Aminuddin. Datuk Seri Aminuddin, MB Negeri Sembilan, cara MB ni handle isu ni, dia tak setuju. Dia tak cakap pasal ini. Ada saya tengok poster-poster, ada mungkinlah pihak-pihak yang jahat ni buat kan. Dia kata, Tok Sri Jalal ni kan, of course lah Tok Sri Jalal ni kawan saya, walaupun saya parti lain dah sekarang, tapi saya, apa ni orang kata, bila saya tengok macam tu, orang attack dia, orang kata dia ni tak hormat adat lah. Saya ingat sebaliknya, bukan pasal itu, dia nak mempertahankan adat. Sebab dia comment against MB tu yang mengeruhkan lagi keadaan. Dia tak ada, kita tak komen pasal yang institusi diraja yang kita tak. Sebab MB ni, Aminuddin ni yang mengeruhkan lagi keadaan, yang membuatkan orang persoal, apa jadi ni dengan adat istiadat ni, sebelum-sebelum ni kita ada isu, ada krisis pun tak sampai macam ni. So MB Aminuddin ni sebenarnya yang apa ni orang kata lagi apa orang kata, menambah api, menambah ataupun mengeruhkan suasana, membuatkan situasi adat Negeri Sembilan tu jadi tak stabil. So sebab itu kalau kita nak pergi pengundian pilihan raya ni macam ni, dan Pakatan Harapan dah cakap already kata, dia kata calon MB poster boy dia adalah Aminuddin. Dia dah cakap poster boy. So